Kita nak Kuala Kedah. Nampak tak? Kampung seberang kota. Nampak tak ni ha? Kuala Kedah. Panas lebih. Isu terik. Apa nak main lasam tu Laksa beli? Laksa ni sedap. Lasam kan? Yang ada poster ni tu kan? Yang ketepuk dia kat jalan. Yang apa ni? Laksa, lasam. Abang tu dulu, abang tu. Yo. Kedai apa nak main sini tempat tu ke kedai. Kita nak makan ni gulai. Kak Yang gulai ikan Temenung. Sumpah sedap weh gulai ikan ni weh. Kejap sabar. I bring you all to this. Lepas tu pun sedap. Dia punya itu nama apa? Apam tu sedap juga. Nak nampak menu dia. Boleh beli ikan suruh dia masak pun boleh juga. Ada ulam juga kalau nak ulam. Sambal belacan boleh beli. Dia dekat dengan tepi pasar ni tau. Dekat situ. Kooperasi dengan upah masak. Habis dah, tadi pun lah. Daging bakar pun ada ni kalau nak. Ni pasar dia weh. Pasar apa tu nama dia? Banyak ikan lah weh kawan. Nampak tak? Seorang je. Dalam daging besar. Nak lengan pun dia masuk dalam. Cantiknya ikan. Ikan senangin. Senangin. Oh, senangin lah dia lompat lagi. Yang orang tengok. Ni apa? Apa dia? Pakut. Hanya daging tu. Yang berlidi. Tahu tak? Satu. Berapa? Di sana sini dia. Okey, boleh aja. Pulau Ulaman. Pisang. Okey. Bye. Ada kodok boleh beli juga kodok. Dah selesai beli kita balik. Kamu jangan lupa tak main pasar ni. Pasar tak tahu nama apa. Tapi kat Kuala Kedah lah yang kita tahu. Oh dia jalan ni nak pergi jalan Kota Marina. Tak ada angkau weh Kota Marina weh. Nak pergi ni lecah. Weh tak ada kotak sangat. Agak struggle-nya. Lecah weh. Tengok tu. Tutup sampai depan orang nak Nak pergi. Pergi juga lah no. Pergi juga. Weh tak boleh. saya. Mana ni? Ini makanan. Cuk kan tadi tak ada. Makanan ni kat dalam lah kan. Akhirnya boleh pulang ke rumah. Wah kita rasa gondok. Gondok Kak Zoh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang nipis je weh? Weh, this is the best popiah ever, tolonglah. Tapi dia kena tempah. Tapi sedap gila, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada jak tu. Oh, Kak Zoh pula nak. Apa ya? Eh, nak fikir. Sedap gila. Ni tengoklah ni pekatnya gulai dia. Lama ni balik ni. Letak sayur sekejap tahu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mie dia hari ni macam tebal sikit lah. Selalu nipis. Macam keras sikit. Nasi tadi. Gulai ikan Temenung. Sedapnya. Nampak? Sejuk. Panas. Panas dah. Wih, tengok tu. Nampak tak? Sekejap, sabar. Sabar. Ini juga korang. Macam ni dia punya lembut ni. Tengok Ya Allah. Sedapnya. Sabar sekejap. Okay. Mata dah makan ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cabai sikit. Kita tak makan udang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya ikan dia. Fresh weh. Sudah sedap. Gula dia sudah aku rasa. Kena ada masam sikit kan. Sedap. Sedap. Kedah. Makan kedai yang tadi tu. Yang dekat dalam market tu tau. Market apa tak tahu nama dia. Market Kuala Kedah lah kot. Hati betul ni kau tu.